So RM5 lah. So nanti kat sini dia akan total kat kita. Okay, kat sistem ni dia akan total. Okay, berapa? RM50. Okay, okay, so total RM50. Begitu juga dengan yang macam tadi juga. Kalau katakan dia beli convo, okay, kita nampak barang B convo 37. Okay, satulah. Kalau misal kata beli dua, kalau ikutkan harga dia RM70 kan. Kalau dia sama juga step tadi. Unit tu kita nak setkan sebagai transaction. Okay, satu transaction means 70. Kalau user tak nak buat macam transaction yang by one ni, sebab unit ni penting kan. Sebab kita nak kira berapa unit dah sold macam tu, dah terjual. Sebab yang ni kan dia ada automatic. Macam tadi MKA original dia tak ada automatic jumlah untuk unit tu. So kat sini kita dah masukkan. So misal kata user nak guna this punya kita set untuk unit tu. So user kena divide by manually. So maksud dia 70 bahagi 2. So 135 lah. So user kena set kat sini 35. Okay, so kat sini 2 lah. So means 2. Yang ni untuk convo for 2 pieces lah kan. Okay, so untuk B punya. So dia dapat dah 70. Yang penting adalah dekat bahagian jumlah ni. Ni untung sebab dia kira, dia ada step lah. Kalau user tengok follow kami punya video demo untuk MKA Business Kedai Buku, user akan nampak pengiraan untung ni apa dia. Cuma yang penting adalah jumlah ni kena pastikan mengikut apa yang kita set daripada price set tu. Tetapan ni, this one. Okay, kat sini. Sebab kita nak pastikan amount ni adalah amount yang kita akan dapat. Okay, dekat kita punya sale. Kalau macam yang ni just tetapan saja. Sebab yang ni kita nak cost lah berapa yang melibatkan semua. Kalau user tak nak guna, abaikan saja. Okay, sebab dia tak efek apa-apa. Dia cuma efek dekat bahagian sini lah. Sebab dia tak akan dapat lah untung. Dia akan secara kira macam ni. Sebab yang kemudahan untuk MKA Business Kedai Buku ni, kalau user tengok kami punya video demo secara lebih full lah, secara full, user akan nampak kat sini dia ada secara tahunan. Okay, kalau macam MKA original tu dia basic untuk bulanan. Dia kira dia basic lah. Original tu basic. Yang ni memang upgrade daripada original tu. Kita buat mengikut kepada request klien yang sedia ada. Okay, yang ni untuk MKA yang original dengan MKA Business Kedai Buku. So untuk sis punya isu ni boleh guna pakai untuk mana-mana sistem template yang kami keluarkan yang mengikut price set. Kita boleh set lah. Misal kata user nak yang automatic generate, maksud dia price set kan. So kita tengok kejap